Ada kita kat sini dan saya nak bagi tahu Haji ajar semua. Kalau ada soalan, terus tanya je. Jangan tunggu akhir sesi. Kalau tunggu akhir sesi, lupa. Mungkin nak tanya berkenaan tawaf, tapi kita dah sampai tahlil baru nak tanya. Jadi ya, orang Indo cakap enggak nyambung. Itu. Tak sinkronis. Maka kalau ada soalan berkaitan, terus tanya. Tak ada masalah. Jadi sebab itulah kita ada dekat kursus umrah ni. Untuk apa? Ini objektif dia. Untuk dapat pendedahan menyeluruh pada para jemaah berkaitan ibadah umrah yang akan dilaksanakan. Pendedahan penuh. Maknanya mungkin sebelum ni ada belajar sikit-sikit, mungkin sebelum ni ada tengok TikTok sikit-sikit, mungkin sebelum ni ada tengok Facebook sikit-sikit, ada baca buku sikit-sikit. Tapi hari ini kita nak bagi pendedahan yang penuh supaya lebih nampak dan lebih faham kepada ibadah tersebut. Dan seterusnya adalah meningkatkan kefahaman jemaah daripada segi rukun dia, daripada segi syarat-syarat dia, dan daripada segi amalan sunat yang kita boleh buat. Mungkin sebelum ni kita belajar tentang syarat dan juga rukun saja. Tetapi hari ini kita nak belajar juga sunat dia. Rugi kalau kita dah buat yang wajib dia dan sunat dia kita tak buat. Sebab apa? Sunat dia kita tak boleh nak buat kat sini. Kat Malaysia tak boleh. Contoh sunat apa? Sunat solat tawaf. Boleh ke saja-saja kat sini nak solat sunat tawaf? Tak boleh. Sunat mandi ihram. Boleh ke saja-saja nak mandi ihram? Tak boleh. Maka sekali kita dapat peluang umrah, maka buat yang terbaik. Mungkin Haji ajak kat sini yang nak pergi, katakan 11 Jun ni, nak pergi 11 Jun ni, mungkin dah daftar lagi untuk 12 Disember. Tapi pasti ke 12 Disember tu kita boleh pergi kan? Tak pasti kan? Mungkin ini adalah umrah yang terakhir. Maka buat yang terbaik. Yang sunat pun kita buat, yang wajib apatah lagi. Yang wajib buat yang terbaik, yang sunat pun kita buat juga. Seterusnya untuk membimbing daripada aspek persediaan mental, fizikal dan rohani. Mental dia apa? Mental dia yang saya bagi gambaran tadi. Susah. Jadi siapkan mental kita awal-awal. Tak adanya kat sana, kalau kat sini mungkin ada bau-bau busuk sikit tak boleh. Kawan ada bau-bau sikit, tak nak kawan. Kat sana tak ada maknanya semua tu. Dah sampai dekat Mataf ni tempat kita tahu. Sampai dekat Mataf nanti macam-macam bau boleh. Masa tu kena redha. Kena redha ya Allah, tak apalah. Bau sikit pun tak apa. Tak sikit lah, banyak. Tapi jika mental kita bersedia, maka bau apa-apa pun tak ada masalah. Setakat bau macam ni. Dan bila mental kita bersedia, maka seterusnya bila mental kita bersedia, perlu bersedia juga dari segi fizikal. Kenapa kena sedia fizikal? Untuk untuk melengkapkan satu, bercampur bercakap biasa Gen Z kan. Untuk melengkapkan satu tawaf daripada rukun Hajar Aswad ke rukun Hajar Aswad, lebih kurang dalam 200 ke 300 meter lebih kurang. 200-300 meter lebih kurang macam mana? 200 meter daripada sini ke pintu utama. Tempat tadi 200 meter. Maka satu pusingan lebih kurang. Nampak? Berapa pusingan? 7 pusingan. 2 kali 7 1.4 kilometer. Dah nampak pandai yang menteri. 1.4 kilometer. Itu baru tawaf. Belum masuk sa'i lagi. Sa'i satu kali sa'i daripada Safa ke Marwah lebih kurang 300 ke 400 meter. Kita ambil 400 lah boleh. Kita ambil 400, 4 kali 7. Sekejap nak kira. 4, 12, 24, 2.4 kilo. Betul tak? Betul, Alhamdulillah. Betul?
2.8. Alah salah. Tak nak pergi depan ni. Okey, 2.8 tambah dengan 1.4. 2.8. Saya dah nak kira. Tolong kira ke? 4.2. Okey, 4.2. Kalau kat Malaysia agak-agak kita jalan tak 4 km? Tak jalan kan? Paling-paling jauh pun orang yang duduk kondo. Jalan daripada keluar pintu rumah, masuk lift, turun, pergi kat kereta. Habis. Tak sampai 1 km. Sehari kita berjalan. Sampai naik kereta, sampai office, parking valet, terus masuk office. Ataupun parking, apa kita panggil? Reserve parking terus masuk. Satu hari tak sampai 2 km kita jalan. Tak percaya? Kalau ada yang pakai iPhone, nanti buka dekat TikTok lah. Nanti kan jadi khusus iPhone pula. Kalau ada yang buka iPhone, pakai iPhone, buka dalam TikTok, tanya dia macam mana nak kira kita punya perjalanan satu hari. Dia boleh kira. Tapi iPhone tu kena duduk dalam poket kan. Duduk dalam poket, dia akan kira. Ataupun sekarang feature Samsung pun ada. Samsung dengan iPhone. Dua phone ni boleh buat. Nak kira kita punya perjalanan sehari. Rasa penatnya, ya Allah, ini dapat